Masa first time saya buat tu memang alhamdulillah kawan-kawan artis ramai yang join, macam oh ya ke, jom semua ramai datang nak join lah. Tak ada orang ke, alhamdulillah so far adalah datang. Okay, first korang kena ready mental dululah. Kena betul-betul niat nak buat majlis supaya orang datang dapat belajar sama-sama. Apa yang saya buat untuk persiapan tempat tu, saya just sediakan meja, makanan. Kalau boleh saya nak buat benda tu macam kalau you all tengok saya buat betul-betul kan, dengan ada gift, dengan setup semua supaya rasa seronok nak belajar tu. Supaya rasa macam kat dalam taman syurga gitu. So kalau siapa yang baru first time nak buat tu, you all mula-mula tak payahlah nak beli meja tu semua dulu. Just try dulu satu session, buat simple dulu duduk atas tu. Yang penting kena cari ustaz atau ustazah yang bertauliah. Lepas tu you all ajak kawan-kawan dulu yang terdekat dulu. Buat kecil-kecil dulu, try. Tengok macam mana, lepas tu baru plan lah untuk lagi kalau nak buat lagi besar, insyaAllah. Saya jenis yang buat all out lah. Saya macam kalau nak panggil orang datang makan, saya kena bagi makan yang betul-betul. Mak saya ajar, bagi orang makan, bagi makan betul-betul. So, alhamdulillah rezeki juga, ada ramai je. Setiap kali saya buat ada je rezeki. Gift, orang bagi hadiah untuk jemaah yang datang kan, itu rezeki, alhamdulillah.